Tuan Yang Dipertua, selain belanjawan, setiap 5 tahun rakyat menunggu-nunggu untuk mendengar pembentangan rancangan Malaysia. Dan yang terakhir ialah rancangan Malaysia ke-12. Di sini saya ingin bertanyakan Yang Amat Berhormat Tambun, sejauh manakah kerajaan hari ini melihat RMK-12 yang telah dibentangkan pada 27 September 2021 dari segi pelaksanaan dan keperluan menjayakannya? Kerana dalam RMK-12, 6 negeri kurang membangun, iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Sabah dan Sarawak akan menerima sekurang-kurangnya 50% peruntukan pembangunan ataupun DE persekutuan. Secara kebetulannya 4 daripada 6 negeri tersebut dipimpin oleh parti selain parti di peringkat persekutuan, iaitu Perikatan Nasional. Dalam konteks Kelantan Terengganu telah dimenangi oleh PAS sejak PRU ke-14 yang lalu. Mungkin negeri-negeri ini, Kelantan, Terengganu dan Kedah, mungkin negeri-negeri ini rakyatnya tak berapa cerdik bak kata salah seorang menteri kerana memilih PN khususnya pada PRU baru-baru ini. Hanya Pulau Pinang dan Selangor banyak disebut, seolah-olah belanjawan kali ini hanya untuk PRN bagi mengekalkan Selangor dan Pulau Pinang. Ada rasa goyah ke di dua negeri tersebut? Dan adakah negeri-negeri selain Selangor dan Pulau Pinang ini tidak berharga ataupun PM merasakan sudah hilang harapan untuk negeri-negeri tersebut? Saya ingin bertanyakan pihak kerajaan, adakah kerajaan Madani hari ini akan mengulangi perangai dan tabiat lama kerajaan terdahulu yang menakdirkan negeri-negeri pembangkang dalam kurungan dalam konteks federal, tetapi perlu ingat bahawa di peringkat negeri kami adalah sebuah kerajaan yang sah yang dipilih oleh rakyat. Dan inilah sebenarnya yang diperjuangkan oleh Tambun dan kawan-kawan yang lain dalam perjuangan reformasi terdahulu.